Okay, hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak share tips cara untuk dapatkan Teriamon tu. Nampak tak Teriamon tu, warna hijau tu? Macam pelik kan? Macam mana boleh dapat Teriamon kan? So, okay, first kali Teriamon ni senang je nak dapatkan dia. First, korang kena settlekan map. Memang 100% kena settlekan map. Bukan settlekan map saja, malah korang kena settlekan juga secret area. Contoh secret area. So setiap map ni, setiap area ni dia ada secret area tau, yang korang kena settlekan. So kalau korang tak settlekan secret area ni tak nampak hijau ni, so korang tak akan dapat green tick ni, green hijau tanda tick tu. So dia akan jadi kosong. Faham tak? Dia akan kosong tanpa tick tu. So kalau korang dah ada tick hijau tu, maksudnya korang dah 100% complete the area. So untuk dapatkan Teriamon ni, korang kena settlekan sampai area 43 ni semua ada hijau punya tick ni. Semua. Barulah the moment automatically bila korang dah settlekan sampai area 43 dan ada semua hijau tu, secara automatiknya korang akan dapat dapat Teriamon. Tunjuk sikit. Korang akan dapat Teriamon. Gamimon tu adalah evolution, baby evolution untuk Teriamon lah. And then lepas tu akan move, dia akan automatic juga evolve to Galgomon. Dan last kali evolve to Rapidmon. Gold kalau tidak di hijau, sekarang ni jadi gold. Alright, so tu je, senang je kan nak dapatkan dia. Settlekan semua 100% dan baru korang boleh dapatkan. Oh yang aku pun dah share cara untuk dapatkan, macam mana dapatkan Paladin mode dekat short aku yang sebelum ni. So make sure to watch the video lah. Alright, thank you guys for watching. I see you guys in the next one. Bye.